Ya, selamat kembali para penonton semua dan seterusnya kami bawakan kepada anda berkenaan dengan pemerkasaan TVET dalam pembangunan ekosistem aero angkasa, dan bersama dengan saya di studio akan memperincikan dengan lebih lanjut lagi. Saya kenalkan Direktur Teknologis Dr. Samsul Kamal Abu Samah selaku Ketua Pegawai Eksekutif. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Selamat pagi. Ya. Salam. Okey, jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, mungkin kita ingin juga berkongsi berkenaan dengan kejayaan-kejayaan yang telah pun dicapai oleh NICO sendiri. Jadi sebagai permulaan untuk kita membangkitkan semangat kita di pagi hari ini, mungkin doktor boleh kongsikan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan kejayaan yang telah pun dikecapi. Alhamdulillah, terima kasih atas jemputan ini. NICO Malaysia ataupun dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, Perbadanan Industri Aeroangkasa Kebangsaan Malaysia. Alhamdulillah kita dah pada tahun ini kita telah merancakkan dari segi implementasi projek-projek kita, terutamanya dalam projek pembangunan bakat TVET. Di bawah Pusat Kecemerlangan Aeroangkasa Malaysia atau MAH Aero Center, beberapa projek telah pun kita laksanakan yang menjurus kepada pembangunan bakat yang terkehadapan. Terutamanya kita memfokuskan kepada peningkatan kualiti dan juga peningkatan skill, terutamanya untuk license aircraft technician kepada license aircraft engineer. Kemudian kita ada usaha untuk meningkatkan kualiti mereka-mereka yang berada di dalam engineering, design dan juga manufacturing, yang mana kita memberi tambah nilai dari segi pembangunan kepakaran untuk pembangunan reka bentuk dan kejuruteraan. Sebab kita melihat masa hadapan kita mahu membangunkan produk-produk baru untuk aero angkasa. Jadi kita yang paling utama ialah kita fokus kepada maintenance, repair, overhaul ataupun yang selenggaraan pesawat, dan satu lagi adalah kepada pembangunan rantaian nilai aero angkasa, aerospace manufacturing. So ini dua perkara yang penting yang kita laksanakan pada tahun inilah. Wah, itu dia seperti mana yang kita dapat juga saksikan di kaca TV sekarang ini. Itu dia antara pelbagai perkara yang telah pun berlangsung untuk memastikan kejayaan ini dikecapi. Maksudnya bukan mudah, banyak persediaan yang dilakukan untuk mencapai pencapaian tersebut pastinya. Doktor. Okey, dan selain daripada itu, apa antara manfaat mungkin boleh doktor kongsikan berkenaan dengan praktikal kepada syarikat tempatan hasil daripada pembangunan yang telah pun dilaksanakan? Manfaat yang utama adalah kita memberi satu solusi yang penting kepada keperluan tenaga mahir yang sangat mendesak. Selepas COVID-19 ni, tiba-tiba industri aeroangkasa ni naik dengan secara mendadak. Setuju. Terutamanya untuk bahagian MRO dan juga manufacturing. Jadi keperluan tenaga mahir ni memerlukan satu peningkatan yang lebih daripada biasa. Kalau kita lihat sebelum COVID-19 tu, aktiviti kita tidak banyak yang melibatkan automation, robotik, kemudian penggunaan kajian data. Jadi kali ini perkara-perkara ini diketengahkan. Dan this why untuk manfaat kepada industri, kita menyelesaikan beberapa isu-isu yang sangat penting untuk mereka terus beroperasi dan meneroka peluang-peluang baru dari segi kontrak dan juga modal-modal perniagaan yang lain. Okey. Pelbagai program promosi ekosistem aero angkasa memberikan kemudahan kepada syarikat baru. Seperti yang kalau boleh kita lihat sekarang ini, mungkin doktor boleh jelaskan lebih lanjut lagi apa yang sedang berlaku dan juga berlangsung ini. Dan kita sebagaimana yang saya nyatakan tadi, di bawah Pusat Kecemerlangan Aero Angkasa Malaysia, ini di pejabat kita yang mana kita dah tubuhkan untuk kita galakkan dari segi pendigitalan dan modernisasi industri. Sebagaimana yang saya maklumkan tadi adalah sebelum berlakunya COVID-19, banyak aktiviti yang dilakukan di Malaysia ini secara tradisional, teknologi yang agak lama. Jadi NICO Malaysia dengan bantuan daripada pihak kerajaan, maka kita akan laksanakan banyak lagi perkara yang berkaitan dengan teknologi kehadapan. Dan ini memerlukan pengetahuan daripada masyarakat yang berkebolehan dari segi pembangunan teknologi dan juga mungkin ada sedikit dari segi research. Jadi bakat-bakat TVET sangat diperlukan untuk industri kita supaya mereka lebih ke hadapan dan lebih memahami bahawa industri kita ini akan pergi ke tahap yang lebih tinggi dengan penggunaan teknologi
teknologi baharu. Ya, tadi doktor kata peningkatan keperluan mereka tenaga mahir terutamanya apabila bercakap berkaitan dengan bidang aeroangkasa ini semakin ramai yang diperlukan. Jadi pastinya ia juga satu cabaran yang besar juga buat NAICO. Bagaimana persediaan yang telah pun dilakukan dan juga pendekatan yang diambil untuk memastikan keperluan itu mencukupi untuk masa akan datang dan juga menghasilkan bakat-bakat yang baik. Saya menjangkakan dari segi keperluan ni dia mungkin akan berterusan. Pertamanya adalah disebabkan oleh masyarakat kita ataupun bakat tempatan kita ni boleh dipasarkan di merata dunia, merata tempat di dunia ini. Jadi ada yang sanggup untuk berkelana, mereka boleh pergi. Jadi dalam keadaan itu kita merasakan bahawa kita perlu meneruskan peningkatan dari segi pembangunan bakat ini, dan bermula pada tahun ini juga ataupun tahun lepas kita dah meneroka pasaran-pasaran baru untuk pembangunan bakat. Jadi kita dah pergi kepada institusi yang sekolah menengah, kemudian sekolah rendah pun ada. Awal usia. Sekolah rendah ni tak banyaklah, ada satu atau dua yang kita beri fokus. Kemudian yang sekolah menengah banyak. Dan kita ada laksanakan beberapa program, especially untuk TVET ini di Johor, Melaka, Kuala Lumpur, UUM di utara. Kemudian kita ada juga di Pekan dan seterusnya yang terakhir di Sarawak. Di Kuching. Jadi kita akan rancakkan lagi aktiviti ini, dan selain daripada itu kita juga mempromosikan bersama dengan universiti tempatan untuk menggalakkan pelajar-pelajar lepasan SPM untuk menyertai aktiviti ataupun program berteraskan aeroangkasa. Saya kira ini satu pendedahan yang cukup baik untuk terutamanya bagi pelajar di sekolah rendah kan. Mereka mengetahui apakah antara bidang yang mungkin menjadi minat mereka, yang bakat-bakat baru yang boleh kita mencungkil bakat mereka kan awal usia tersebut. Banyak pendedahan yang diberikan juga satu perkara yang cukup baik, terutamanya bagi masa depan negara. Baik, dan antara yang lain juga, kalau tadi kita dah juga sentuh berkenaan dengan TVET dan berbagai program yang telah pun diadakan untuk menghasilkan dan juga memastikan bakat-bakat baru ini dihasilkan dalam keadaan yang bersedia. Jadi mungkin doktor juga boleh kongsikan antara fokus yang paling kritikal di NAICO berkenaan dengan perkara ini menjelang 2026 dalam konteks pembangunan bakat itu sendiri. Saya kira pasti telah pun pelbagai perkara telah pun dirancang untuk memastikan plan-plan yang lebih baik untuk tahun hadapan dan juga seterusnya. Jadi apa antara perkara yang paling krusial ataupun kritikal, doktor? Kita perlu memberi ruang yang lebih luas kepada pelajar-pelajar kita untuk mengekspresikan kemahiran mereka dalam aeroangkasa. Sebab sekarang ni ramai yang kalau kita tengok kereta, orang nampak kereta. Tapi kapal terbang nak pegang macam mana? Bukan selalu nak nampak. Jadi apa yang kita buat, kita akan ada beberapa program-program pertandingan. Contohnya pembangunan drone, pembangunan roket di peringkat student, dan juga aktiviti yang berkaitan seperti paper plane. Dan ini akan kita teruskan, dan insya-Allah pertandingan-pertandingan ini akan sampai ke muncaknya pada bulan 6 nanti apabila kita akan anjurkan Malaysia Aerospace Summit di MAEP Serdang. Dan ini adalah satu usaha kita untuk membawa keseluruhan masyarakat, ibu bapa, industri player, akademia dan juga anak-anak ni supaya mereka nampak ke mana hala tuju industri kita dalam masa 5 tahun akan datang. Jadi kita nak lihat kita punya tenaga mahir ni bermula daripada pihak peringkat sekolah sehinggalah mereka boleh menceburi diri dalam bidang industri aeroangkasa. So, jangka masa 5 tahun tu mungkin nampak panjang, tapi pada kami dia selalu singkat. Sekejap je. Ya, betul. Okey. Di kesempatan waktu yang ada ini, doktor, mungkin ada sedikit kata-kata yang ingin disampaikan terutamanya bagi mereka yang masih lagi memilih apakah antara bidang yang sesuai untuk menjadi pilihan mereka, terutamanya dalam bidang TVET. Ini antara salah satu yang dapat membantu bukan saja untuk diri mereka tetapi untuk negara. Betul. Untuk industri aeroangkasa, kita akan meneruskan usaha kita untuk menerapkan teknologi yang tinggi, teknologi digital, teknologi automation, robotics dan sebagainya. Dan apa yang berlaku dalam negara akan berubah. Sebelum ini kita banyak menggunakan tenaga kita sahaja, tetapi untuk masa akan datang kita akan bekerjasama dengan robot, bersama-sama dengan industri yang terbaru dan kemudian dari segi teknologi yang terkehadapan. Jadi peluang untuk rakyat Malaysia menceburkan diri dalam bidang yang keterkehadapan tersedia di bawah Pusat Kecemaran Aeroangkasa. Kita akan sediakan platform ini dan juga di atas sokongan MTVET jugalah untuk memperkasakan
bakat-bakat tempatan. Ya, baik. Itu dia. Terima kasih saya ucapkan kepada teknologis Dr. Samsul Kamal Abu Samad selaku Ketua Pegawai Eksekutif. Terima kasih banyak Doktor atas perkongsian tersebut. Banyak bakat baru yang dihasilkan seawal di bangku sekolah lagi terlampau diperkenalkan dan supaya kita dapat melahirkan generasi-generasi yang lebih baik pada masa akan datang untuk negara kita. Okey, baik, itu dia berkenaan dengan pemerkasaan TVET dalam pembangunan ekosistem aero angkasa. Dan